Akhirnya, setelah aku menuntut ilmu dengan Tuan Hokage keempat, Minato, aku dah menguasai banyak jurus Rasen Ninjutsu dengan Rasengan. Jadi sekarang ni, aku dah boleh mengalahkan game yang disebut-sebut game legenda Geometry. Aku akan jadi gamers nombor 1 di Malaysia. Ha 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 ha. Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang channel ID JB Gaming. Yo. Dan hari ni aku nak kembali bermain game yang aku rasa pernah buat aku emosi. Apalagi kalau bukan Geometry, game kotak-kotak ni lagi. Aku tak tahu memang korang suka tengok aku terseksa ke apa. Jadi untuk kesempatan kali dan video kali ni, korang akan tengok aku terseksa lagi. Tapi sebab semalam semalamnya aku main kan, aku lupa. Aku dah tambahkan 2 level. Sedangkan game ni ada banyak lagi level. Jadi kita akan tengok kita dapat tambahkan level yang berapa je. Jadi jom, tapi sebelum kita main, jangan lupa like, comment, share, subscribe, kunci bawah. Terima kasih. Lama macam aku tak pernah cakap terima kasih. Dah lama aku tak cakap pasal tu Jadi tanpa basa-basi, terus ke gamenya. Okay, sekarang aku dah dalam game ni dah. Bila apa aku mati. Okay, jadi oh, aku tahu macam ni. Macam ni lah. Oh, okay. Aku faham. Okay. Tengok enggak. Mati. Untuk aku tak main lagi yang ni. Jadi korang kata aku apa, kau ni macam menipu je Dil. Kau dah pernah main Kalau ini aku belum pernah main lagi memang. Jadi aku masih sikit lah. Set. Pui. Tung. Okay. Semua aku tahu lah kunci kuning ni apa. Sebab aku pernah main yang bersih lagi satu. Ya Allah, aku tak main sampai cakap. Tapi aku nak kena bercakap juga. Sebab dulu aku pernah main sama macam ni juga. Tapi yang dekat freestyle, tapi yang lain sikit lah. Dan situ aku pernah training sikit. Astagfirullahaladzim. Aku nak kena fokus. Tak boleh tidak fokus lagi sih. Okay. Lompat. Hup. Aku akan menunjuk pada kalian siapa tu IDGB Gaming yang aku menjadi gamers. Mati lagi. Okay. Aku tidak putus asa. Okay, mantap. Set. Aku mencuba untuk lebih fokus. Guys, ni jadi kapal terbang apal macam ni pula ni. Apal macam pelik ni. Aman. Apa benda ni? Apal banyak sangat ni. Aku takut tak jatuh. Okay, easy. 54% Okay, tapi kita mencuba lagi. Lepas tu tak penat. Okay, open. Itu macam biasa. Awal kan masih awal video. Memang awal video macam ni ya. Korang tengok pada akhir video. Pada aku sudah mati tu. Apa yang susah sangat Okay, set. Aku Wah, dah bagus tegas ni. Tolong. Astagfirullahaladzim. Bulan puasa kita banyak bersabar. Kalaupun sekarang pukul 1 pagi, tapi kita tetap nak kena bersabar. Kita tidak boleh marah. Kerana apa? Sekarang tengah bulan Ramadan. Jadi kita tak boleh marah-marah ya guys ya. Harus bersabar. Kita tak boleh marah-marah. Harus bersabar. Susah betul lah. Astagfirullahaladzim.
Okay, aman. Okay, aku lebih fokus kat sini. Lebih fokus. Lebih fokus kat sini. Fokus. Apa macam susah sangat Kenapa nak kena susah Pening aku 54% tau. Ni sampai 60% aku sampai mati kat tempat sama tadi. Aku stres. Stres atau tak stres? Apa tak itala mororana eta ite kita shita no wa aoi. Okay. Oh. Okay, aman sentosa. Aman sentosa. Aman kalau tak ada yang aman dalam dunia ni semua nampak aku emosi, tak ada yang aman Udah capek, tahu dah capek. Apa capek dalam bahasa Melayu? Capek dalam bahasa Melayu adalah capek. Kenapa? Kita sudah capek. Kalau enggak capek, kita yang tidak capek. Apa capek? Capek itu bila kita sudah capek dengan ini game. Mencabar terus emosi aku ya guys Mencabar terus Mencabar terus kau Mencabar kau Kau kasih aku menang tidak? Okay, aman. Yes, kita ambil depan ni. Okay, aku nak kena stabilkan pesawat ni. Aduh. Kenapa nak kena banyak lah? Aku capek. Okey lah, sampai sini video. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Terus bye. Cuba main game ni. Capek tau tak? Capek. Hampir aja ni Tapi kita jangan putus asa. Jangan putus asa. IDJB Gaming jarang apa? Betul, jadi jarang putus asa. Kenapa? Putus asa tak dalam kampus aku Ni is IDJB Gaming lah bos. Senggol dong. Aku buka satu cerita ni. Nama aku IDJB Gaming. Memang jarang nak putus asa. Jangan lupa buat aku putus asa kerana tak ada dalam kampus aku. Bila aku kata aku ketamatkan, memang aku ketamatkan. Wih, dia aku rap Okay, aman. Yes, aman. Mantap men. Okay, aku akan terus fokus kat sini. Aduh, mati pula kat situ. La ilaha illallah. Tak apa, aku akan terus berusaha. Guys, aku dah jauh. Alamak, aku dah 81% siap. Aduh, dah jauh lah tu. Tak apa, aku akan berusaha. Hampir. Aku nak kena fokus. Astagfirullahaladzim.
Aku IDJB Gaming tak akan kalah. Aku tak akan putus asa. Kenapa? Aku IDJB Gaming, bukan sekadar gaming, tapi gaming nombor 1. Dia tiba siap. Aku tak akan menyerah. Aku akan terus fokuskan. Aduh, tak fokus. Please lah, please. Jangan buat aku geram. Astagfirullahaladzim. Fokus. Yes, aku sampai sini dah. Aku tak boleh mati. Aku nak kena fokus. Okay. Aduh, aku sampai situ siap. Susah betul lah ni. Aku tak boleh putus asa, guys. Please. Aku nak kena fokus. Okay. Aku dah mula hafal dah. Yelah, dekat 100 kali mati. Okay, tantangan aku tak boleh sampai 100 kali. Kalau aku dah mati 100 kali, mana challenge aku gagal Ini adalah aku nak kena fokus betul-betul. Fokus. Okay. Mantap, aku sampai sini dah. Macam aku nak kena betul-betul fokus. Sebab kat sini dah dekat patutnya ni. Aku nak kena fokus betul-betul. Please. Okay. Fokus. Aku hanya perlu fokus saja. Okay. Fokus. Alamak, aku mati pula. Geram si aku. Tak apa, fokus. Kuncinya ialah fokus saja. Kalau kita fokus, semua benda boleh. Okay. Maaf kalau aku macam diam, sebab aku tu fokus yang main ni. Aku main pakai handphone, jadi kalau main pakai handphone susah sikit lah. Sedang main kalau pakai laptop ke komputer. Kalau kan ada mouse yang sedap sikit, klik. Tak apa. Aku dah mula senang ni. Sebab aku dah sedikit hafal. Semua aku tak hafal dia punya balok-balok ni lah. Balok liak betul lah. Okay, aman. Okay, aku sampai sini dah. Please. Tadi last aku tak apa tadi 88% kan. Mati pula. Dah 67 dah. Saya bunuh betul lah. Fokus pada pemain. Aduh. Kenapa nak kena taruh banyak siap? Years later. Tak makin macam benda lah. Harga diri aku sebagai IDJB Gaming. Okay. Syaratnya kita jangan main ke bawah dan juga main ke lalu atas. Dan kena masa sedang macam ni. Okay. Dari sini kita kena terus fokus. Alamak.
Okay. Fokus. Aduh. Aku okay, please. Ih. Alah. Yang kau pakai terma tinggi sangat buat apa, Dil? Aduh. Tak nak kena fokus. Jangan emosi. Okay, fokus. Fokus, Dil. Fokus pada permainan. Jangan fokus benda lain. Fokus pada permainan kau je. Fokus. Kau boleh. Ih, aku nak kena fokus kali ni. Terus kacamata. Intinya kacamata. Memang udahlah. Fokus. Fokus, Dil, fokus. Fokus, Dil. Ya Allah, fokus. Okay, kali ni aku tutup fokus. Okay. Mantap. Cuma mati hitam Syak. Tepain pula hitam. Memang susah lah untuk aku lalu satu-satu ni. Okay. Aman. Apa lagi? Alamak, dah 93 kali. Lagi berapa kali ni aku ada kesempatan ni? Lagi 7 kali. Jangan panik. Astaghfirullahaladzim, weh. Lagi 6 kali je ni. Aku nak kena fokus. Adalah detik-detik yang hampir terakhir ni. Please lah.
Okay, cuba untuk fokus. Yang gelap, fokus pada game. Astagfirullahaladzim, lagi 5 kali. Tak apa Din, jangan kalau fikirkan angka yang tertulis. Itu hanyalah angka. Please Din, fokus Din pada game kau. Fokus pada game kau Din. Please lah, lagi berapa kali ni? Weh, lagi 2 kali ni. Fokus. Weh, lagi 1 kali. Macam korang tengok, kat situ dah aku ulang pula. Alamak, aku dah terkeluar. Penting korang tengok tadi, aku dah mati selama 100 kali. Mana aku gagal untuk tamatkan map yang ni. Aku cuma sampai dah 88%. Tapi tak apa, ni is IDJB Gaming lah. Aku akan rematch game ni. Dan maaf kalau macam konten-konten tengok ni ni macam kalau senyap macam konten sepi. Aku betul-betul fokus main game ni Mungkin game pertama yang boleh buat aku fokus gila. Tapi tak apa, aku akan rematch game ni pada satu hari nanti. Dan terima kasih kepada tengok. Dan yang dah like, komen dan share, subscribe. Terima kasih. Dan jumpa di next video. Bye bye.